Ya, cerita urang-urang yang khusyuk dalam sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Amirun ibnu Abdullah min khasyi'il musallin. Adalah Amir bin Abdullah itu daripada orang yang khusyuk dalam sembahyang. Tunggu Amir bin Abdullah kau khusyuk dalam sembahyang. Iban khusyuk kanyan. Wa kana idza shalla rubbama duribat ibnatuhu bidufi. Rubbama darabat ibnatuhu bidufi. Wa tahaddatsan nasu nisa'u bima yarau ya yuridna bil baiti. Walam yakun yasma'u dzalik. Yan ban khusyuk ke. Iban khusyuk tengku Amir bin Abdullah. Ada ia idza shalla apabila sembahyang ia. Rubbama kadang-kadang memukul oleh anak perempuannya dengan rebana. Ya, le tengku Amir bin Abdullah tega semayang, anak ini yang ipeh rebana. Teng lagu orang kan. Ya, wa tahaddatsanna nisa. Atau watuh di sun nisa. Ya, tuh di sun nisa, ya tahaddatsa berbicara nisa, tapi tuh di sun. Watuh di sun nisa bima ya yuridna. Berbicara ali uri-uri nang dengan marah kendak mereka itu Filipin di rumah tu. Payah rumah kau tabau. Kau tabau rumah, tabau rumah bertepat. Dua tabau rumah itu ku Amir bin Abdullah dan rumah padu-padu draw yang awaknya ngimu pegah-pegah pun yang galak draw ai pegah. Walau yakun yasma'u dzalik dan tidak ada ayat ku Amir itu mendengarkan demikian. Nyam yo kang semayang. Nyoka kita mayang, rebana ipe ada dengar. Kalau kita tanya, tidom je ada kita dengar. Sampai kucuk kita tanya. Iya tidom mati baje dua lebih, tapi tak thay. Igaknya rebana ipe ada dengar. Iman kucuk ke. Wala yaqilu dan tidak mengakalkan akannya. Ana begitu buat habis. Ada yang bicara ahli perumah anak ada buat pui pegau anak ada buat nyanban di tengku Amir bin Abdullah nyanban ku semua tu apa ipe anak dengar waqila lahu dzata yaumin ditanya orang begini tengku Amir pada suatu hari tanya ke wata maura pakaian hadu hadithuka nafsuka fi salah bisyai. Adakah berbicara akan kau oleh nafsumu, oleh dirimu dalam sembahyang dengan sesuatu? Itu naik menutu hati ni dengan sembahyang. Itu kau tanya nyau mungkin le kayak tanya kan? Allahu akbar. Bismillahnya kad hati dia pegahnya. Nyau lampu je. Acah tak pula tawid kaitan ni baik jadi tawid ya dengan semayang ya kata kali-kali tawid kemudian yum habis tak kali dulu ya dengan semayang ya biar kita tahu Mengajar ada berada di orang. Hah? Mengajar ada berada orang. Kalau saya semayang kan jempu yang je, cuma dumnya, anak terkait. Yang kebek nali, kibek nali. Mana dia kata rekung aku dia. Jadi, punya lagi nya yang keju apa nama ini? Atakana tak pegada, ada lain bek dah minta. Bek merencana ada minta ada lain, yang kenal beknya hati ada. Yang ke yang kana, yang tak fikir ke kena lampu kana yang kena fikir, jawab. Yang lampunya bek nali. Kau memang nak lampu tak? Yang ke bek nali. Bek nali tu boleh. Bek nali bak daya lampu ya. Boleh bek nali. Bek nali. Yo ke wakah ke mutaji, wakah ke melatah ni. Kana ni. Kerana bek rencana tak minta ada hana. Yang kasih dia, yang usul, yang hantingan tepu. Yang pertama tengah tu sebab tak ada minta ada yang hana. Yang kedua ada kana yang tanah olah yang tinggal tu tapi.
Idra nak kiban Tengku Amir ya dia. Nah dia qala na'am nah. Nah jikun lihat ni buat nah. Pui berat. Biwuqufi baina yadillahi azza wa jalla. Wa munsarifi ila ihdad daraini. Ya, ilung jikun lihat ilung semegah nah. Nyolong tengah lundang di hadapan Allah. Dan lung berpaling ingin pergi dari salah satu negeri. Nyamban kepada salah satu dua negeri. Nyolong jak bak nang grola kedua nang lain. Yang fikir Allah nyolong ni ke Allah. Ya ingat yang Allah kita pun segala rahsia dan yang bengeng ke subhanallah ana tok kena turun. Yang fikir yang fikir lampu sawit, lampu pinang kan yang fikir. Fikirnya tengah lundang di ke Allah. Yang dia Allah adalah maha perkasa, maha agung, maka macam-macam yang ingat. Lalunya ingin pergi ke negeri akhirat. Ya. Yang bagi fikir. Luna lepas apa kana? Oh, lepas lu jauh akhirat, yang bagi baca tajak je yang numpang jalan. Jangan fikir. Ia dah yang orang faham tajid syai'an mimma najidu min umurid dunia. Adakah engkau dapat sesuatu daripada barang yang kami dapat daripada urusan dunia? Ya, itu nanti mepu yang kamu temui urusan dunia, kamu ada temita urusan dunia merempak lampu, merempak peng, merempaknya. Itu nadanya. Jawab khala li antah taliful as-sinnah fiya ahabbu ilayya min an ajida fi salati ma tajidun. Bagi bahawa berbedalah as-sinnah tun padaku. Bagi bahawa berbedalah tun padaku, itu lebih cinta kepadaku daripada bahawa aku dapat dalam sembahyangku barang yang kamu dapat. Lebih galak lu mutukar tun ketimbang lung termai yang draw dipikir. Kan? Ma ajidu barang yang kamu urusan dunia yang kamu dapat. Kamu kaji jabatan kanyo kaji itu nanti mana di lung nah daripada anu temai ni draw ni yang lebih senang lung mutukar tun berlali muputar tun lagi third berarti. Mutukar tun mentang lung hana mutukar. Lagi-lagi third lung tun lebih galak lung lagi-lagi third lung tun ketimbang pu yang draw ni temai. Dia orang temannya kan kita main tu jabatan yo jadi dan sebagainya. Kita yang tu dan kita main ada pu yang kamu temai. Kita orangnya itu lagi third lu lagi nya mutun lebih galak tu daripada lung temai yang draw temai. Kengayang. Wa kana yaqulu dan ada ayat Tengku Amir berkata ya, "Lau kusifal ghita'u mazitu yakinan." Jikalau dibukakan akan tutup tidak bertambah aku nisbah yakin. Habis yakin ke bagi ibadat. Sehingga ada ukar tu sekali lagi yakin. Yang ni Tengku Amir bin Abdullah dinan kusyuma tu. Wa kana Muslim bin Yasar, Muslimun bin Yasar, Ibnu Yasar minhum daripada mereka itu orang kusyuma. Ya, li Tengku Muslim bin Yasar termasuk orang kusyuma dalam sembahyang jin. Kiban ni goyang. Wa qad naqalna annahu lam yushir bi suquti istiwana fil masjid. Bahawa sungguhnya Tengku Muslim tidak tahu ia dengan rebah tamih dalam masjid. Rebah tamih masjid ada utai. Bang kucuk sembahyang, ada sembahyang rebah tamih masjid. Senang depu. Kau kai piung rebah tamih ya, nak depu. Ya.